Orang selalu kata negara kita dah lama merdeka. Bendera berkibar megah di mana-mana. Tapi bukan semua jiwa benar-benar merdeka. Tengok adik aku. Setiap hari hidupnya dihina, dipandang rendah, dibuli hanya kerana dia tak macam orang lain. Tubuh dia bebas, tetapi jiwanya masih dipenjara. Wih, kau jatuhlah. Boy! Sana. Selagi masih ada hati yang menghina, mengejek dan tidak menghargai sesama manusia, selagi itulah masih ada jiwa yang belum merdeka. Duduk. Masuk. Duduk. Jangan duduk di mana aku tak larat dah. Duduk. Oi, tolong. Aku ni tak larat dah. Kena faham aku dah tak muda dah. Aku nak jaga aku tak ada dah. Tak tahulah nak buat apa dah ni. Tolonglah. Aduh, tang duduk ni, jangan duduk keluar di mana. Duduk tu. Taklah aku nak kata aku zalim pun. Aku buat ni sebab aku sayang kan. Aku tahu orang kampung benci aku. Tapi aku tak mahu orang permainan. Oh, tang ni hang tu. Oh, ya. Awak tak tengok pakcik yang tu. Aduh, ya. Malaslah ya nak layan orang tua tu. Bukan sihat pun. Ha? Cakap elok. Pak menekan hang tu. Habis tu, orang ni apa? Penjaga dia? Alah, ayah ni. Apa nak jadi yang ni? Aku suruh hampir kerja kat bengkel kayu pun hang tak mau. Haji, Ni. Anak aku dah mai apa ni? tak nampak lah Haji. Pelak macam budak. Nak jaga pak menekan hang pun tak boleh. Hanya nak tinggi suara aku. Alah, ayah ni bising lah ya. Ya, ayah nak tahu tak? Ha? Diri sendiri pun tak terjaga. Ayah nak suruh orang jaga dia pula. Ya, boring lah ya. Dah nak keluar lagi baik ya. Duduk rumah ni bising. Alah. Awak sungguh. Itu anak tukar kayu tu. Kau nak makan apa? Kau makan. Ini orang ada duit punya lah. Hai, Mak. Order lah. Ini loaded ni. Aduh, kau mana tahu? Kau ni macam-macam lah kau ni. Lin! Ni Mak Al, Lin! Mak. Kau pergi mana semalam? Orang sibuk-sibuk set up pasal Merdeka kau. Muka kau pun tak nampak. Alah, kau apa tahu? Ni big problem kat rumah tu. Apa sebab bapak kau ke? Bukan bapak aku lah. Pakcik aku tu. Eh. Stres weh. Orang lain pun ada pakcik lah. Kalau aku dah lama hantar pergi zoo lah. Ni, pergi rumah orang tua-tua tau. Astagfirullahalazim. Apalah cakap macam itu. Tak baik tahu. Alah, Lin. Kau apa tahu, Lin? Ini cerita pasal orang lelaki. Kau orang perempuan. Hantar air je. Yang sibuk. Mak, weh cantik ambil bunyi bahasa kau ni kan. Perempuan bukan sebarang perempuan tau. Nampak ya lembut. Kau tahu tak? Kalau semangat itu datang, kalah korang tu. Ni yang buat dia mengigap ni. Kau kena ingat lelaki ni keluar yang tang mana? Kek rahim perempuan tu tak? Mak kau lelaki perempuan. Mulut tu jago sikit. Kurang hajar tak sudah-sudah. Padan pun kau. Wan. Wan, kau bukan budak kecil weh. Nak dengar cakap bapak kau. Bapak kau tu bekas tentera. Memanglah dia berdisiplin. Aduh, dah. Dia dengar cakap dia dah. Salman, baru kali ni lah kau bercakap pakai otak tau. Wan, kalau aku dekat tempat kau,
Dah lama dah aku keluar daripada rumah bapak engkau tu. Ya! 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 Ah, Sini lah. mana dia siapa ni? Yang macam orang gila aku tengok. Orang gila dia cakap. Ya, ayah ni nama dia bukan askar tu lah. Tapi semangat perjuangan ayah tu langsung tak ada. Macam bukan tokoh askar lah. Tak ada tokoh langsung lah. Nak cakap apa ni? Nak cerita pasal merdeka. Kalau betul lah ayah sayangkan negara ni, kenapa bila orang pergi sambut merdeka kat luar sana tu, ayah langsung tak ada? Ayah tercongok kat rumah nak buat apa? Malulah ya. Kita saya duk cakap pasal merdeka kalau orang tak faham. Tu orang nampak pakcik kan? Selagi dia duk harap hidup kat aku, dia belum merdeka lagi. Hang pula. Badan dah macam tape. Terdarah pun aku duk bagi. Tapi buat kerja pemalas. Orang cakap sikit, cucuk sikit, percaya kat orang. Itulah ya. Itulah ya. Bila cakap sikit je, ungkit. Aku pernah pegang senjata. Jaga sepadan. Pernah. Kawan aku mati depan mata aku. Aku pernah usung mayat bawa keluar. Sebab tu aku tak mampu nak duduk tengah orang ramai ni. Bagi aku, merdeka ni bukan pesta. Tapi amanah. Selagi hang ada sifat malas, mudah dihasut, hang jangan cerita. Hang jangan cakap pasal merdeka kau. Alah, orang cakap apa yang orang nampak. Itu je. Musuh sebenar bukan ada di luar. Tapi dalam diri hang. Mok, wan mana wan? Alah, aku tengah sibuk dia tu lah. Macam mana dengan bapak dia macam tu lah. Dia sama je. Like father, like son. Sibuk lah kau ni. Merdeka. Ayah, Wan minta maaf ya. Sekarang ni barulah Wan faham maksud merdeka yang sebenar. Bukan negara je yang perlu merdeka, tapi jiwa pun kena merdeka. Tanah ini aku berdiri, mendengar suara ayah jadi pedoman hati. Bukan sekadar kibaran jalur gemilang, tapi merdeka jiwa yang pernah hilang.